Kita naik Kota Tinggi Cruise. Ya Allah, curam. Air tengah surut. I love Kota Tinggi kat belakang. Air tengah surut lah. Air surut. Dah pasang dia naik. Itu lah. Air pasang. Pasang sekejap lagi Curang. Kalau tak pegang bau budak saya tu. Ini kalau orang gemuk ni tak boleh ni. Boleh, slow-slow. Last trip sunset. Dalam sikit. Jangan tepi sangat dalam lagi. Ada 4 orang ni. 4 orang ni. Boleh bawa saya. Okey, terima kasih. Ya. Satu nak gambar dengan Pok Su. Kota Tinggi Cruise. Kota Tinggi Cruise. Pangkalan kota. Jeti pelepasan utama Kota Tinggi River Cruise, ia menjadi pintu masuk utama ke Sungai Johor. Dahulu, sungai ini merupakan laluan perdagangan yang menghubungkan kawasan pedalaman Johor ke Laut Cina Selatan. Sungai Johor pernah menjadi laluan kapal dagang Bugis, Jawa, Arab dan Cina, termasuk kapal-kapal Kesultanan Johor Lama. Jadi, pelayaran kita hari ini sebenarnya mengikut jejak sejarah ratusan tahun lalu. Adik. Di sebelah kanan kita adalah kawasan dikenali sebagai Kampung Makam. Nama Kampung Makam adalah kerana kawasan ini menjadi tempat perkuburan lama, termasuk makam tokoh diraja dan bangsawan pada zaman Kesultanan Johor. Penduduk tempatan menamakan kampung ini demikian sempena adanya beberapa makam bersejarah yang terletak di situ. Kampung Makam terletak di tebing Sungai Johor, kira-kira 3 km dari bandar Kota Tinggi dan merupakan salah satu kawasan paling awal diterokai serta dimajukan dalam sejarah awal Kota Tinggi. Buat live. Di kiri sungai ini terletaknya salah satu kubu British bersebelahan dengan tokong Cina, dibina sekitar abad ke-19 ketika Johor berada di bawah pengaruh pentadbiran kolonial British. Kedudukannya di tepi sungai menunjukkan bahawa British sangat menitik beratkan kawalan strategik Sungai Johor sebagai laluan ekonomi dan pertahanan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, setiap 500 meter sepanjang sungai kota ini, terdapat kubu British dibina sama ada kewujudannya masih dijaga atau sudah ditenggelami air. Dan sebagai nadi kehidupan harian masyarakat setempat, Bandar Kota Tinggi berkembang sebagai keperluan penduduk dari kawasan bandar hingga ke kampung-kampung sekitar. Sepanjang perjalanan ini, anda dapat melihat bagaimana pembangunan bandar disusun agar selari dengan persekitaran sungai, menjadikan Kota Tinggi sebuah bandar yang tenang, berfungsi dan mesra komuniti.
Di sebelah kanan kita lihat Jeti Tun Sri Lanang. Namanya diambil sempena Tun Muhammad atau lebih dikenali sebagai Tun Sri Lanang, bendahara Johor yang amat terkenal. Beliau adalah penyusun utama kitab sejarah Melayu, naskah terpenting dalam sejarah Nusantara, penasihat kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II dan tokoh intelektual Melayu yang membentuk sistem pentadbiran Johor. Tun Sri Lanang banyak membawa pengaruh penting dalam identiti dan budaya Melayu yang kita warisi hingga hari ini. Terletak di belakang Jeti Tun Sri Lanang, berkubah kuning pula ialah Astaka Budaya Kota Tinggi, sebuah ruang terbuka yang menjadi pusat aktiviti seni, persembahan kebudayaan, silat, tarian zapin, kuda kepang dan pelbagai program komuniti. Semasa musim perayaan atau Festival River Carnival, kawasan ini meriah dengan persembahan malam di tepi sungai. Kita kini menghampiri jambatan Kota Tinggi yang menghubungkan dua bahagian bandar, sebelah perdagangan dan sebelah kediaman. Menurut catatan sejarah lisan dan sumber tempatan, jambatan pertama kali dibina sekitar tahun 1930-an oleh kerajaan British semasa era penjajahan di Tanah Melayu. Pada masa itu, jambatan asal adalah struktur kayu yang sederhana dibina untuk menghubungkan kedua-dua belah tebing Sungai Johor. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Kerja Raya JKR kemudian menggantikan jambatan kayu ini dengan jambatan konkrit yang lebih kekal. Pembinaan jambatan konkrit ini dimulakan sekitar tahun 1962 dan siap serta dibuka pada tahun 1963. Struktur baharu ini direka dan dibina oleh JKR Malaysia, menunjukkan bahawa ia bukan lagi projek British atau penjajah, tetapi hasil pembinaan selepas merdeka. Di hadapan kita sudah kelihatan Titian Laksamana, tempat terkenal dengan ikon I Love Kota Tinggi. Kawasan ini dibina sebagai waterfront moden untuk orang ramai menikmati pemandangan Sungai Johor. Ia merupakan projek tempatan era Malaysia moden. Titian ini dibina atas usaha Majlis Daerah Kota Tinggi dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dan pelaksanaan teknikal melibatkan agensi kerajaan tempatan. Ini adalah lokasi terbaik untuk merakam gambar dengan latar belakang sungai, bangunan ikonik, berbumbungkan panorama langit yang indah. Sebentar lagi bot kita akan berhenti untuk sesi bergambar. Tak. Siap. Masing-masing ambil peluang untuk bergambar ikon I Love Kota Tinggi. Dia tempat makan sebelah sini punya kan. Ini
Di sebelah kiri ini ialah laman kubu British 1939 dibina sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Ia berfungsi sebagai kubu hadapan bagi melindungi kota tinggi daripada ancaman tentera laut Jepun pada suatu ketika dahulu. Kawasan ini juga menjadi tempat simpanan bekalan makanan dan senjata bagi tentera British. Kini ia menjadi salah satu kawasan rekreasi bersejarah untuk pengunjung memahami peninggalan kolonial di kota tinggi. Kita kini menghampiri jeti Megat Sri Rama, makam Laksamana Beintan di sebelah kanan. Nama ini diambil sempena Megat Sri Rama, tokoh penting dalam sejarah Johor melalui peristiwa Sultan Mahmud Mangkar di Julang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di bangunan berbumbung, terdapat struktur pagar yang dililit kain kuning. Itu adalah makam Laksamana Beintan. Sebelahnya pula adalah isteri beliau, Dang Anu. Di hadapannya pula makam anaknya yang meninggal apabila masih lagi di dalam kandungan. Siapakah beliau? Megat Sri Rama atau gelarannya Laksamana Beintan ialah Laksamana Johor yang taat setia, namun terpaksa bangkit menuntut bela setelah isterinya Dang Anum dibunuh kerana dipercayai telah memakan buah nangka dari kebun raja tanpa kebenaran raja kerana mengidam. Peristiwa tragis ini menjadi titik sejarah penting yang merubah pentadbiran Johor pada zaman itu. Beliau membalas dendam kepada Sultan Mahmud yang akhirnya membawa kepada kemangkatan baginda dikenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Kisah Laksamana Beintan mengingatkan kita tentang nilai maruah, keadilan dan keberanian dalam sejarah Melayu. Layaran Kota Tinggi River Cruise ini menekankan satu pengajaran penting kepada masyarakat, iaitu tentang nilai budi yang boleh kita pelajari daripada peristiwa tragis dalam sejarah ini. Dalam memahami peristiwa tersebut, kita tidak melihatnya sebagai soal menyalahkan mana-mana pihak, sama ada dari pihak Sultan maupun Laksamana Beintan. Sultan Mahmud Shah II merupakan seorang raja yang berdaulat dan mempunyai jasa besar dalam menjaga pentadbiran serta kedaulatan negeri. Manakala Laksamana Beintan pula dikenang sebagai seorang pembesar yang setia, bertanggungjawab menjaga keamanan negeri serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan maruah. Daripada kisah ini, apa yang ingin kita tekankan bukanlah konflik, tetapi pengajaran tentang budi, tanggungjawab dan nilai kemanusiaan yang wajar dijadikan teladan oleh generasi hari ini. Abang Syafiq seorang aja. Tak tanya ke? Udang bang, udang. Atas lah pada tu ya. Seorang aja. Tebing sungai yang ditumbuhi pokok rotan. Rotan merupakan antara hasil hutan penting sejak dahulu dan digunakan secara meluas oleh masyarakat tempatan untuk pembuatan perabot,
anyaman dan peralatan harian. Sepanjang perairan Sungai Johor ini pula, kebanyakannya dikelilingi oleh tumbuhan paya air tawar yang berfungsi sebagai pelindung biologi tebing sungai daripada hakisan. Antara spesies yang biasa ditemui ialah pokok paya bakau air tawar, pokok berembang dan pokok nipah. Tumbuhan-tumbuhan ini berperanan penting sebagai habitat hidupan sungai, kawasan pembiakan ikan serta penapis semula jadi yang membantu mengekalkan kualiti air. Pokok nipah khususnya pernah menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat di mana daunnya digunakan untuk atap rumah, manakala hasilnya dimanfaatkan untuk makanan dan minuman tradisional. Keseluruhan ekosistem ini menjadikan Sungai Johor bukan sekadar laluan air, tetapi satu sistem semula jadi yang menyokong kehidupan, ekonomi dan keseimbangan alam sejak turun-temurun. Sampai depan tu apa ya? Apa kan? Apa ni? Datang pusing kan? Itu pintu air. Itu kan sampai sini. Kita tak dapat dekat. Ya. Sebab itulah kita kena lalui. Baru kita dapat tahu. Pintu air. Sini. Sungai Johor. Panggil Sungai Johor. Dua kota tinggi. Di hadapan kita ini merupakan baras Sungai Johor, sebuah struktur kawalan air yang memainkan peranan penting dalam mengawal pergerakan air di sungai ini. Fungsi utama baras ini adalah untuk menghalang dan memisahkan kemasukan air laut daripada air sungai, terutamanya ketika air pasang. Jika air masin tidak dikawal, ia boleh bergerak jauh ke kawasan hulu Sungai Johor, seterusnya menjejaskan sumber air tawar, ekosistem sungai serta kegunaan harian masyarakat di sepanjang perairan ini. Dengan adanya baras, aliran air sungai dapat dikawal dengan lebih stabil, membantu mengekalkan kualiti air tawar dan keseimbangan semula jadi persekitaran sungai. Struktur ini menjadi antara elemen penting dalam memastikan Sungai Johor terus berfungsi sebagai sumber air, ekosistem dan nadi kehidupan bagi kawasan sekitarnya. Laluan sungai di sebelah kanan kita adalah laluan Sungai Mati, bekas aliran sungai lama sebelum baras ini dibina. Sebentar lagi, bot kita akan berhenti untuk sesi bergambar latar baras Sungai Johor ini. Gambar lagi. Jom. Gambar lagi. Gambar lagi. Gelap. Jom. Jika anda beruntung, kawasan ini merupakan antara kawasan yang menjadi habitat memerang air tawar liar. Memerang yang sering ditemui di perairan Sungai Johor ialah daripada spesies Asian Small Clawed Otter atau nama saintifiknya Aonyx cinereus, iaitu spesies memerang air tawar yang paling kecil di dunia. Selain itu, terdapat juga kemungkinan kehadiran smooth-coated otter atau Lutrogeniper spicillata yang biasanya hidup di sungai dan kawasan berair yang lebih luas. Kehadiran memerang di sesuatu perairan merupakan petunjuk penting bahawa kualiti air berada dalam keadaan yang baik dan bersih kerana haiwan ini hanya hidup di kawasan yang mempunyai sumber makanan yang mencukupi seperti ikan, ketam dan hidupan air kecil. Oleh itu, jika anda ternampak memerang di sepanjang laluan ini, ia menandakan Sungai Johor masih mengekalkan ekosistem semula jadi yang sihat dan seimbang, walaupun berada berdekatan dengan kawasan bandar. Sekarang kita patah balik ke jeti tadi. Kan yang? Ya.
Patah balik kan. Jangan masuk dalam. Sana. Keadaan ini berkait rapat dengan kewujudan baras yang mengawal aliran air sungai. Pada waktu tertentu, kemasukan air dari kawasan hulu disekat menyebabkan arus sungai menjadi perlahan, lalu air keruh tidak dapat dibawa terus ke kawasan hilir. Selain itu, ketika air pasang, terdapat juga sampah dari kawasan laut yang dibawa masuk ke perairan sungai melalui pergerakan air pasang surut. Sampah yang kelihatan di permukaan sungai kebanyakannya berasal dari kawasan hulu sungai dan perairan luar dan bukannya berpunca daripada kawasan bandar Kota Tinggi. Oleh itu, keadaan ini merupakan kesan semula jadi kawalan aliran air dan pergerakan pasang surut, bukan disebabkan oleh aktiviti masyarakat setempat. Rehat di tebing sungai, monyet, lotong serta buaya air tawar yang sememangnya wujud di perairan sungai besar seperti ini, walaupun jarang menampakkan diri. Jika anda perhatikan kawasan tebing dan dahan pokok, anda mungkin terdapat Tanya abang. Asal mana? Asal mana? Oh, nampaklah perhatian tu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Kota Tinggi telah dibuka pada tahun 1529 oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, pengasas kerajaan Johor. Baginda adalah Sultan Johor yang memerintah di Pekan Tua, pusat pemerintahan pertama kerajaan Johor lama. Baginda juga membina Kota Kara sebagai kota pertahanan. Lokasinya kini adalah Kampung Sungai Telur, persisiran Sungai Johor. Pusat pemerintahan kerajaan Johor berpindah ke beberapa lokasi kerana musnah akibat peperangan. Bermula di Pekan Tua, kemudian ke Kota Sayong, Kota Batu, Kota Seluyut, Kota Batu Sawar, Kota Tauhid, Kota Tinggi dan Kota Pancor. Nama Kota Tinggi diambil sempena lokasi 8 buah kota pertahanan yang dibina di kawasan tanah tinggi di persisiran Sungai Johor. Sultan Alauddin Riayat Shah adalah keturunan Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka terakhir. Selepas itu, era kerajaan Johor moden telah ditubuhkan bermula 1855 dan kekal hingga kini. Penuh.
Ramai pula yang melambai kan. Jambatan baru bypass terdapat kelip-kelip Kota Tinggi. Mereka hidup di celahan bakau, pokok berimbang dan spesies rawa lumpur, dua spesies tumbuhan yang hanya tumbuh di kawasan paya air payau. Kelip-kelip di sini adalah daripada spesies Pteroptic stainer, terkenal dengan pola cahaya serentak atau synchronous flashing. Kadang-kadang, bila jumlahnya banyak, pokok bakau di sepanjang sungai nampak seperti lampu LED berkelip-kelip. Sertai pelayaran bersama Kota Tinggi River Cruise. Saya harap penceritaan hari ini memberi gambaran lebih mendalam tentang sejarah Kota Tinggi, peranan Sungai Johor dan tokoh-tokoh pentingnya. Semoga tuan-puan membawa pulang kenangan indah dan satu pengalaman baharu tentang bandar sejarah ini. Sila pastikan jaket keselamatan diletakkan di tempat asal dan rapi. Hati-hati ketika melangkah keluar dari kapal. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Jatuh juga info dia. Okay, dah. Tangan bawah. Baik. Ya, slow sikit. Baik. Terima kasih. Bergerak. Saya tadi jangan lupa banyak bapak dia. Bapa dia tolak anak dia. Tak apa, slow-slow, perlahan. Apa? Nak QR tak sekat mana? Yeay. Kasih tahu. Sudah, peace. Buatan. Yang. Peace.